Okay, Assalamualaikum. Alhamdulillah anak-anak, hari ni 31 bulan 12 2025, hari terakhir untuk 2025. So keesokan harinya kita akan menyambut tahun baru 2026. Okay, untuk tahun ni ibu dah 2 kali bertukar tempat. Okay, so kita doakan untuk tahun hadapan ibu diberikan kesihatan yang lebih baik, kejayaan yang lebih baik, dan semuanya dalam lindungan Tuhan. Okey, pesanan dari ibu untuk diri dan juga anak-anak semua. Okey anak-anak, belajar rajin-rajin, kejar impian, dan jangan give up. Itu ibu. Okey, ayah suka atau tak suka, ayah terpaksa lebih keras pada ibu lah. Okey, ibu lain, ayah lain, cara pendekatan yang berbeza. Okey, ayah punya cara, ayah tegur untuk semua. Bila ayah tegur, ayah nak semua yang lain perhatikan dan faham. Jangan buat benda yang salah, jangan buat benda yang ibu dan ayah tak suka. Fokus mata pelajaran korang. Okey, fokus kehidupan sebagai seorang pelajar, belajar betul-betul. Jangan fikir benda lain. Okey, pada Aisyah, tahun akhir, so belajar elok-elok, capai keputusan yang bagus, ada rezeki, sambung belajar. Sambung belajar. Kalau in between tu, kalau ada jodoh, insya-Allah teruskan. Yang penting belajar tu, belajar sampai habis. Jangan dah kahwin nanti baru nak sambung, penat nanti Aisyah. Pesan awal-awal. Okey, so kalau nak sambung, sambung terus, jangan tunggu-tunggu. Kamu masih muda. Okey, Luqman, dengan dengar pesan ayah. Okey, jaga diri. Dengar cakap ibu ayah. Apa benda yang ibu ayah suruh, buat. Apa benda yang ibu ayah larang tu, aku. Semuanya untuk kebaikan kamu. Pada usia kamu, kamu tak nampak apa yang ibu ayah nampak. Okey, pada Yusuf, okey, saya doakan kamu semoga dapat keputusan yang baik untuk STAM, keputusan untuk pengajian khusus bahasa Arab, semoga lancar, insya-Allah. Ada rezeki Tuhan akan beri, sambung pengajian di luar negara. So buat yang terbaik. Okey, untuk Ismail, belajar elok-elok, main, fokus pada pelajaran. Dengan cakap ibu ayah. Hadijah dah naik form 2. Form 2 Hadijah, buat elok-elok Hadijah. Okey, buat yang terbaik. Yang mana kelemahan pada tingkatan 1, fokus dan perbaiki. Gunakan media yang ada untuk cari kelas tambahan. Jangan tunggu kelas mula baru kita nak cari. Tak, sekarang ni semua dah boleh cari dalam online. So carilah, buat. Okey, Fatimah sama juga, perbaiki mata pelajaran. Okey, fokus. Okey, main-main, belajar juga. Okey, kepada semua anak-anak dan juga ibu, kita jaga family kita elok-elok. Semoga tahun 2026 masa depan kita semua lebih baik dan perjalanan untuk 2026 lebih lancar dan dipermudahkan semua urusan kita bersama. Okey, so itulah harapan ayah pada family kita. Susah senang kita bersama, orang lain tak akan bantu kita. Semua orang ada cabaran masing-masing. So fokus pada family kita. End of the day, kita akan seorang-seorang dalam kubur. Masa tu hanya amalan kita saja. Isteri kita, suami kita akan meninggalkan kita. Anak-anak tu akan meninggalkan kita juga. Okey, ayah dah saksikan tahun ni saja dah 2-3 orang kawan ayah. Dah tengok dah macam mana. End of the day, kita akan tinggal seorang dalam kubur. So apa yang akan kita bawa adalah amalan. Kepada anak-anak berlebih lagi,
pada anak lebih lagi, baik-baik dengan cakap ibu ayah. Jangan lawan. Itu je pesan. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi pada tahun hadapan. Okey, Assalamualaikum semua. Bye.